Okey, Assalamualaikum tuan. Saya update pasal van tuan sebab saya dah cakap selepas saya repair van tuan ni saya akan test drive. Okey. Apa yang berlaku dekat van ni sebelum ni? Tuan cakap dia tak boleh hidup. Memanjang mati, semput. Lepas tu tengah jalan dia mati tiba-tiba. Okey, tuan pun hantar kat saya. Saya pun buka cek. Saya jumpa tangki berkarat Tangki petrol berkarat. Jadi minyak petrol tak naik. Tuan pergi tukar. Sebelum tu tuan dah tukar dah pump petrol ni. Tapi macam saya cek, pump petrol ni bukan yang original. Ini main China punya. Dia tak ada. Saya pun tak nak cakap main China pun main apa ke, tapi dia tak ada sebarang cop kat situ. Jadi saya anggap dia bukan original lah. Itu yang pertama. Biasanya pump petrol ni kalau kita pakai selain daripada yang original, apa yang berlaku bila dia panas, dia tak boleh naik dah petrol. Tapi tunggu dia panas. Cuma yang ni saya tak pasti. Saya akan test drive dulu. Jadi saya dah tukar tangki, saya dah tukar fuel line semua, tukar hose-hose, tukar fuel filter ni balik. Carburetor pun saya dah servis. Sebab carburetor ni pun bila saya barai itu sumbat. Lepas tu barang-barang dalam dah terbalik-balik. Dah tonggang terbalik. Pomen sebelum ni tonggang terbalik. Saya dah siapkan. Sekarang ni apa yang saya jumpa, enjin ni bunyi knocking jadi kalau korang nak tahu knocking tu apa benda, korang boleh search lah dekat Google ataupun tengok kat YouTube. Enjin ni knocking. Jadi apa yang berlaku, asap dia fogging. Jom tengok kat exhaust. Okey, macam mana boleh asap exhaust berkepul-kepul macam tu? Okey, asap exhaust berkepul tu itu adalah sebab minyak pelincir atau minyak hitam yang terbakar. Enjin dia punya minyak hitam duduk kat bawah dekat crankcase, dekat dia punya oil sump. Tapi ada satu pump yang pumpkan naik minyak hitam tu, dia panggil oil pump. Bila pump dah pumpkan minyak hitam, dia akan jalan secara arah bagi licinkan semua produk-produk dalam enjin tu. Contohnya macam crankshaft, piston ring, piston, conrod bearing, semuanya dilicinkan supaya tak nak cala. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, piston ni dah longgar. Sebab tu dia bunyi knocking. Dia panggil ketukan pada dinding blok. Jadi bila piston dah longgar, minyak hitam naik ke atas dan terbakar. Bila dia terbakar, dia akan hasilkan asap putih. Jadi akan datang, kalau dia semput atau mati lagi, punca dia ada dua. Sebab plug dah basah dengan minyak hitam ataupun sebab pump petrol tidak berfungsi dengan baik sebab dia bukan original. Okey, sekarang aku akan test drive ni. Berlaku tak benda tu? Jadi kalau andai kata masa aku test drive dia jadi semput atau mati, aku kena check time tu juga. Okey, terima tu. Okey, aku akan test drive van ni lebih kurang 10 km jarak daripada bengkel aku Jadi cover ni pun still aku tak pasang juga. Kau tengok. Sebab memudahkan aku nak check akan datang apa benda. Nanti masa aku test drive ni, dia mati ke tak mati? Kalau dia mati aku kena check. Okay, sekarang kau boleh dengar bunyi knocking dia. Tu bunyi knocking enjin dah macam bunyi enjin diesel. Yang kat situ ada dua bunyi. Bunyi tepek dan bunyi knocking. Pak owner ni nak tahu, bang, van boleh jalan jauh tak? Dia kata, kita test. Masuk highway macam biasa lah, 10 km perjalanan.
gitu. Sekarang kita on the way menuju ke UIA Boma. Ini masih hidup elok. Support tu tak ada. Tapi knocking masuk kuat. Jadi aku nak buat laju ni pun aku takut. Aku nanti nasib aku tak baik jam dah enjin. Pusing satu round daripada bengkel, pusing highway tube, patah balik pergi UIA, dari UIA patah balik ke bengkel. Sekarang on the way ke bengkel, jarak lebih kurang dalam 5 km. So sebenarnya perjalanan ni lebih daripada 10
lebih kurang dalam 14 ke 15 km tak lari. Tapi alhamdulillah van ni memang tak ada masalah, tak ada mati, tak ada semput, cuma power je kurang. Power memang kurang lah. Kita pun tahu dia engine unlocker. Jadi memang customer dah boleh ambil lah van ni. Sikit lagi tinggal.